Nampak palat. Ya. Dia je semua Muhammad semua ni hampir tak muat. Bohong kau. Jahatlah. Muatlah. Masih sekejap. Masih longgar. Ni pun longgar. Nampak tak? Semua apa? Semua yang ada semua okey. Macam ada misai okey, ada janggut okey, rambut panjang okey, rambut pendek okey. Tak ada misai agak kurang okey. Aku tak boleh terima. Aku lagi suka orang bermisai. Bapak aku tak ada misai. Aku rasa macam adik aku ada misai. Adik aku seorang tak ada misai. Adalah halus. Misai halus. Tak ada misai tak okey. Ada orang yang kena tak ada misai. Tapi kalau yang dah ada misai tu kekalkanlah. Tak payahlah buang. Adik aku yang nombor 3 lagi misai orang tua. Aku tak tahu dia mungkin dia nak yang macam tu. Aku tahu. Tapi dia tak ada kot, dia potong dah kot raya tu. Aku tak nampak, aku lupa lah. Sangat geli. Kena boleh misai. Tak, kalau orang yang muka dia okey tak ada, macam okey je. Ada orang yang ada misai, tak ada misai, muka dia macam kurang lah. Sebab dia dah ada misai kan. Bila dia buang, dia macam dia cakap gelinya. Sorry. Bodoh lah. Tak ada kelakar. Dia macam tu. Dia macam tak ada bibir. Buruk. Hey Suren. Aku salam. Apa nama Ara? Aku marah dia sebab dia potong. Sebab dia potong hari nak pergi kerja. Hari cuti tak nak potong. Hari nak pergi kerja dia potong. Taklah, dia cuma macam kemaskan kan. Dia macam tu. Macam pakcik macam. Kau nampak muka dia ke? Kena sensor. Entah, cuma kemas je. Kemaskan. So emang dah macam tumbuh kan. Aku saja je tak marah apa pun. Aku ngada-ngada je. Macam aku tak. Aku semput lah pula. Dia tak selesa je. Dia macam tak selesa sikit. Aku tak pakai pump pun. Nanti aku gigil. Tapi pump ini tak kuat pun. Bila sebelum ni kuat. Yang ni kena pakai 3 kali. 2 kali. 3 kali kalau tak jalan. 2 kali. Yang sebelum ni pakai sekali je. Misai ada orang misai halus pun okey. Kau dengar nak buat lagu. Sekali. Adik aku yang nombor 2 tu dia misal dia ujung-ujung sini kan. Sini halus-halus sangat. Adik aku yang nombor 4 tu adalah juga sikit. Yang nombor 3 dia bela betul. Muka kau tak tahulah. Cuba dulu lah Mungkin kena.
Tak tajam. Kau kena cuba dululah. Tajam lah. Nampak tak? Nampak tak? Tajam je. Yang tak tajam dagu aku. Hijab. Kenapa? Kita okey. Tidur malam. Sabar. Milik lah. Mak kodok. Jahat lah. Tak baik lah. Hari mana dia pergi lewang? Dia dah hilang. Tak lah. Ada je. Tiba. Tak baik lah. Kau dah teringat lah muka dia. Walaupun aku jarang tengok. Tak dah jarang. Aku tengok sekali-sekali. Kalau FYP kan. Waktu tu je lah. Macam setahun 4-5 kali kot dia keluar. Setahun Tapi betul lah. Kerja apa? Kerja yang boleh dapat duit. Dah lah. Asalkan ada duit. Aku nak beli beg. Semalam aku beli beg. Aku macam nak beg. Oh mes. Saya kata cerita. Dah belilah. Buat tabung. Apa? Dia yang keluar. Kuli je. Nyanyi kenapa? Benda korang tak berapa-berapa. Benda tu. Lapar makan. Makan. Minta beg. Oh tak, aku minta beg lain. Nanti aku tunjuk, aku post gambar. Aku tak ada lagi beg yang macam tu. Aku tengok semalam macam cantik je. Tengok terus beli. Macam cantik je beg tu. Aku rasa ada. Tak ada. Aku tak ada beg macam tu lagi. Maksudnya corak. Aku tak ada beg corak. Beg tu macam corak sikit. KCM aku dah dapat dah. Masa bila aku dapat lah. Masa saya saja kot dapat saya saja. Aku rasa tak ingat lah. Saya saja. Kasar. Sekarang terima kasih. Terima kasih. Hai.
Eh. Hey. Bebe. Bebe. Baby anak dia dah mati. Lepas tu dia tidur di tempat anak dia. Garang. Aku garang kat kucing yang macam suka cari gaduh. Dia macam tu meroyan kot anak dia. Tak tahu dia sejak macam kucing yang beranak kan dia macam garang. Tapi aku tengok dia je yang garang. 3 ekor lah. Yang lain macam tak garang pun. Garang lah sikit. Tapi taklah garang macam dia. Ini garang sangat. Semua dia nak kejar. Tak baik lah. Kau minta maaf cepat. Okey tak? Kehilangan jiwaku. Kejar balik. Kucing lain takut kena pukul sampai terkoyak dia punya badan. Kena gigit kot. Dia berlubang, jadi badan berlubang kena gigit. Tapi dah okey dah. Letak minyak. Kak pipi. Dialah. Walid. Bodoh lah. Walid. Makasih. Bodoh lah. Dah lah, aku sebut lah. Goreng? Apa yang goreng? Cantik, pakai filter. Satu, Mat. Gila lah. Macam baru je lah. Satu. Kesihat. Takkanlah sakit pula. Kenapa? Kau pula. Lagi besar daripada ni. Ni hilang kau punya ni. Hilang ni. Jahat lah. Dan kau nak apa? Apa? Nak ni apa hati ya? Apa? Aku tak tahu lah. Apa? Apa dia? Ambil hati. Ambil hati Bukan ni. Macam nak aku tak tahulah. Aku tak tahulah. Entahlah. Sama je lah. Lega
Aku tak tahu macam nak, aku tak tahu macam hati-hati, ada hati-hati jugalah. Aku tak tahu lah apa ayat dia. Senangkan hati. Apa benda tu? Macam tu lah. Aku tak tahulah. Aku ni nak cakap tapi tak tahu. Biarkanlah ku tanggung sendiri. Kau bicara tentang cinta, sedang aku bilang ada tiga anak sendirian. Saya suka. Tanggung sendiri. Kau bicara tentang cinta, sedang Abang Cik. Apa? Mek. Mek. Aku jadi Mek. Terima kasih. Aduh.
Hah? MH apa? Tak baik. Mana ada luas. Makcik. Aku jadi makcik dah ke? Orang dah pernah panggil aku makcik dah Takut. Kenapa edit dah ni? Alamak. Tadi duduk je. Waalaikumsalam. Di masa pula lah aku ada akaun kat situ. Kau ni pun. Tak ada. Geram pula aku. Aku ada TikTok je. Miang. Tak boleh. TELE. Tak ada. Aku tak ada nama akaun tu. Nama aku Syed IQ143 tu dekat TikTok je. Dekat tempat lain tak ada Syed IQ143. Aku rasa lah. Tak lah, aku rasa tak ada. Sebab aku dah lama tak pakai kan. Tak ada rasanya. Aku tak pakai nombor lama dah. Tadi, okay, aku cakap tadi aku ada buka akaun tu. Aku cuba-cuba je lah buka sebab aku tak ada nombor dah. Aku tak tahulah dia hantar kod tu dekat nombor ke dekat WS kan. Lepas tu aku cuba sebab aku nak tengok gambar dalam tu yang fotografer ambil kan, aku tak save semua. Jadi aku nak tengok balik lah. Tak ada. Boleh masuk sebab dia masuk guna email semua kan. Tapi tak ada. Gambar ni dah tak ada. Sebab dia dah ni apa ya? Dia dah hilang. Dan sebelum ni kan ada, mungkin sebab dah lama sangat tak buka kot. Dia jadi macam padam aku punya akaun macam tu lah aku rasa. Alah babi ni. Sekali-sekali dah lah Kimak. Empat kan mampus ni. Sekali-sekali dah lah. Nak banyak-banyak pula. Orang tak nak dah lah. Kalau orang nak dah lama. Kau hantar sekali dua pun orang dah pergi chat kau. Ni orang tak nak dekat kau. Kau tak payah nak komen-komen banyak-banyak. Orang tak nak punya. Aku cakap pun dah malas ni. Orang tak nak. Ya. Kalau nak komen promote diri, sekali dua komen tu dah cukup. Promote diri kau sekali dua. Ini banyak-banyak orang tak ada pun nak chat kau. Orang tak nak, orang tak ingin lah. Terselera. Good night. Kau nak apa? Tu yang gatal-gatal tu. Yang gatal-gatal tu. Banyak pula komennya. Sekali-sekali dah lah. Kau macam setakat 5 komen lah. Macam okay dah. 5 komen kau nak promote diri kau, orang tak kau lah. Ini sampai banyak-banyak kau nak bukan dengar. Aku block dah. Kau tengok ada lagi tak? Tak ada kan? Aku dah block dah.
Dengan pipi. Mana ada? Tapi okey kan? Pipi aku besar. Besar sikit lah. Tak adalah cengkung kan? Kan? Macam adalah sikit lagi ni. Cengkung sikit lagi. Sikit je lagi. Hari ni aku make up. Akaun mana? Akaun yang promote diri tu. Yang tengok story lah. Nak visi-visi lah. Apalah. Yang tu lah. Ni ada lagi sikit ni. Cengkung sikit. Ini pipi aku. Ini pipi buatan. Ini pipi buatan. Buatan doktor. Doktor Muar. Ni. Ini buatan Doktor Muar. Ini pipi asal. Kau diamlah, Zack. Cubit kan? Kau lah. Cubit. Pipi kau dah lebih muatan. Kau diamlah. Tak ada pun lebih muatan ke apa ke, tak ada. Kena block tak block pun. Mute je 5 saat. Bye-bye. Terima kasih. Dari sakit kenapa lah aku sedih-sedih ni? Aku tak sedih lah. Cuba dandut sikit. Dandut sikit. Hangat. Mak lugu kepala. Galau. Dia keluar sendiri. Tak faham. Aku faham je. Zul asal. Makasih tau. Nanti coba mesti kasih tepus dia. Terkejut. Dah tua ke dia? Aku tak nampak gambar dia. Hari mana? Tak tahu apa. Ya Allah. Dia tak baik lah. Abang cik tak baik lah. Macam dia. Itu mak Aspat. Terima kasih. Hai. Pening bola aku gelak-gelak. Hyper. Terima kasih. Wallace, baby, tak know aku is funny. Terima kasih. Kau alright lah, Mazek, kan? Dia tak alright lah. Dia dah ganti si siapa? Siapa lagi seorang pakcik tu? Dia dah ganti si pakcik. Aku tak tahu pakcik apa benda nama dia. Dia baru ke tak? Terima kasih tau. Rapatkan sayang hatiku ke batin.
maksud gambar tadi tak faham. Gambar pula. Tu gambar pakcik Zack ni. Dia orang kata dah tua. Aku tak tahu. Aku tak nampak. Gambar jauh sangat. Cepat Hashin. Tak. Makasih Hasan. Suren. Morning. Oh, itu gambar fotografer aku sebelum ni 2024. Lama kan? Mungkin sebab dah lama sangat aku tak buka akaun tu kot. Dia jadi hilang. Dia kan ada ni, ada berapa. Kalau tak buka dia macam padam akaun aku. Macam gitulah kot. Sebab tu lah gambar semua hilang. Sebab dia bagi aku dekat akaun tu. Dekat akaun T. Dia bagi kat situ. Dia kalau bagi kat situ kan tak masuk dekat handphone semua. Aku kena save satu-satu. Jadi aku tak save semua. Tu aku buka balik kot dapat buka. Dapat buka cuma tak ada gambar dah. Hasan. Kekasihku. Apa thank you buat tiba. Oh, Jack. Gurau-gurau. Gurau-gurau tau. Haja tak tidur sekejap lagi. Tak tidur dia sekejap lagi ha. Abang datang. Janganlah, gelilah. Dah lah. Nampaklah. Luar dahi ha, luar dahi. Lawa pakai filter. Lagi selamat dia. Gila. Pengemis cintamu akan kubuktikan kepadamu. Beng gigi. Borak. Aku dah borak dah. Penat dah. Berapa jam dah aku borak ni. Semput-semput aku. Sekejap lagi kena pump lah ni. Semput. Hai. Oh, dah 2 jam dah aku berborak. Aku semput. Kena pump ya. Pump situ. Bukan pump lain. Lampang lah. Tahu lah. Pump ubat. Hai. Takkan ku jadi pengemis cintamu. Itulah otak kau kotor. Semia, ya. Alamak, semia. Alamak, lawa. Alamak. Yalah. Takkan ku jadi. Minum. Dah ada.
rahsia. Tak ada untuk apa pun, saja je aku taruh. Tak ada apa pun dalam tu. Jawab kenapa lop itu untuk semput punya. Otak kotor memang macam tu, fikir lain. Cuba otak bersih macam aku ni. Tak ada pun fikir lain. Otak kena bersih. Kena kawan dengan orang macam aku ni, baru otak bersih. Tak ngantuk ke? Aku dah tidur dah. Kau tidur. Kau tidur lah. Tidur lah. Siapa ngantuk tidur. Aku sekejap lagi. Aku pening juga ni. Sebab kurang air. Fotografer tu baik gambar situ. Dengan dekat album pun ada. Cuma dalam handphone tak ada lah kan. Banyak orang nak tu macam ya betul. Pacar. Hai. Apa kau ni soalan lah. Biarlah baby aku. Anomali. Suren Z ni. Kuda. Hai. Sebelum ni abang cik pun sama. Tapi abang cik okey sikit lah. Oh, Pak Cik Azam tak ada kan? Pak Cik Azam tidur kot. Atau dia pergi beraya lagi. Faham lagi. Okey. Awasilah lemas wai. Macam kek. Makasih. Senyum. Aku cakap ya tu lah. Jadi duta putih. Kau ni tak baik. Sama. Oh, dia pergi ni Rewang. Si biji ke tak baik. Apa si gempang. Baik. Cuba lagi tak nak. Cincin besar tak ada cincin besar. Memang kenduri. Besok kenduri. Makan nasi, makan lah.
Ada, sebab kat sana ada kampung. Jadi kampung tu dia rewang lagi. Sebab masih ada tukang masak. Anak tu kau lah. Manis. Jaget semangat. Best, suruh penat. Oh. Cuba tengok senyum. Good night. Terima kasih. Hai. Kita membam. Tengok. Kau pun tak follow aku, nama tak follow back. Ni kali follow dulu baru minta. Jangan minta dah terlambat. Dah aku nak sandar je, aku penat. Banyak yang kuat tak apa. Daripada si Zack. Aku ni sakit lambat best. Aku dah lama tak pergi. Sebab kat sini tak ada. Orang sini baik-baik. Kat sini tak ada. Tak tahulah tak ada ataupun memang tak ada. Atau dah tak buat atau rugi tak ada. Tak tahu orang sini tak ada buat kot. Macam kenduri pun macam habis-habis. Macam tu. Memang tak ada. Oh. Katanya di sana. Aku tadi kita akan Stacy. Nak? Gerak-gerak.
Jarang digoyang, ajakin goyang. Mari bergoyang, biar gak bosan. Tak apa, aku saja je. Tudung ni tak elok je. Okey. Apa. Orang panas kau sejuk. Kau duduk kat mana? Kutub Utara. Dan mana apa? Nak nombor 4, 5, 1, 3. Kalau naik kita kongsi 2. Cinta sampai di haram. Kita kongsi 2 Tahu? Pergi beli. Aku yakin. Kau yakin tak dengan aku?
Cuba beli. Kalau beli mesti dapatnya nombor 1. Tak lagi pakai komen, ya sudah. Cepat main game. Cantik tak bulu mata aku? Agak. Cantik tak? Cantik kan? Aku tu cantik lah. Aku ada beli 2 yang baru. Tapi yang ni macam cantik sikit. Yang lagi satu tu dia macam kadang boleh kena. Cepatlah beli. Esok beli. Macam dah kurus. Kau beli ke? Dia beli aku. Ya betul kan? Dia mata dia. Enggak dia. Biarlah. Aku gemuk. Bila masa aku kurus. Sebelum ni aku kurus lah. Sekarang. Aduh. Tak sanggup. Kau tahu 99? Nampak aku dah 99 ke? Aku tak tahu lah cakap macam mana. Kalau aku cakap kau tak percaya. Jadi ikutlah tahun berapa pun. So kau tak percaya. Boring tak ada. Lawan cepat. Cepat. Block Block lah.
Sebab aku block kau tadi. Ow! Si Iwan lah. Mana aku tahu? Aku marah ni. Aku kalah. Sudah okey juga kan macam ni? Sekejap. Apa ni? Hai. Apa benda? Tak, kenapa aku tak jatuh banyak ni? Hai, macam balik Johor, balik bulu. Makasih, balik Pahang. Raya ke berapa? 23 ke berapa? Baru aku balik sana. Siapa yang bayar dia? Ketiga. Aku balik sana. 25 aku balik sini. Jadi aku raya 3 negeri. Ada panggil? Tak ada lah. Walid! Walid! Taklah. Dewi tu ni sangat takut. Kenapa tak ada? Sebab apa pakai makeup? Ada tutup pipi aku. Ada katak masuk ke? Kenapa dia tengok macam tu? Aku tak tutup pintu tau. Aku buka pintu. Lupa nak tutup. Tak ada tak. Kenapa dia pandang macam tu? Salah makeup. Tak, lagi satu pipi aku sakit. Ni dia. Dalam mulut ni sakit. Bibir aku pecah. Ni dalam mulut ni kat sini sakit ni.
Hari tu dekat bibir, dekat bibir pula, dekat lidah, dekat pipi semua penuh. Sebab aku tak minum air. Dia tinggal satu je ni. Jadi aku rasanya macam susah sikit. Macam tu lah. Terima kasih. Sama-sama. Abang Roni. Nai bayang. Pepuk ke? Ada lagi. Ada apa? Ada apa? Tengok aku tak jalan game dah. Sebenarnya aku nampak. Besar lah kan muka aku. Pada jauh tak nampak kan? Pada jauh macam okey sikit lah. Macam Dewi. Macam Dewi. Jadi Dewi. Tapi Dewi besar. Dewi macam gemuk ah. Macam gemuk kan? Ini Dewi. Boleh. Situ. Aku tak nak jadi bini dia nombor berapa? 1, 2 tu. Yang nombor 1 tu macam kau macam garang. Aku kan nak jadi garang. Aku kan nak jadi Dewi. Garang-garang ni tak nak. Nak jadi yang nombor 3. Aku tak nak yang nombor 3. Orang nak jadi macam nombor 3. Tak nak. Tapi Dewi lawa kan? Dewi lawa. Lawar. Aku tak nak. Aku nak jadi macam Dewi. Tak nak. Tapi Dewi pun marah-marah juga. Dia marah orang yang perempuan lagi seorang tu. Dia marah juga. Waalaikumsalam. Pening ah. Aku pening ah. Pergikan dia balik. Amat. Ya, orang dah lalu sebelah je. Tak sweet. Kan kau geli pula. Kan meluat dah tengoknya. Macam mana?
Bagi makan banyak. Ikut jenis burung lah. Kalau burung helang memang besar. Makan sikit pun besar. Ikut burung lah. Ikut burung apa? Aku tak boleh burung, bapak aku boleh ayam. Bapak aku boleh ayam, aku boleh kucing. Zas. Nanti kau bengkak. Nangis pula nanti. Sarapan nasi berlauk. Awak tahu? Aku jarang sarapan. Aku kalau sarapan, aku beli je apa yang aku nak beli. Macam kuih ke, nasi ke, Cik Mak. Cik Mak sedap. Abang Pus sedap. Kalau yang lain tu tak sedap. Sedap je, cuma aku lagi suka yang Abang Pus. Abang Pus sedap. Nyam. Selamat pagi. Sambal dia bau. Awak tahu sambal dia ke apa? Tapi dia punya bau wangi. Macam tak tahu bau apa. Daun dia ke apa ke tak tahu. Lepas tu sambal dia pedas. Aku suka yang pedas. Sedap. Aduh. Pisang. Yang lain pun ada juga yang daun pisang, cuma tak sama. Dia punya lain. Dia punya tak tahu lah lain no. Ada satu makcik tu aku ada juga yang makcik tu punya, tapi jauh sikit, taman jauh sikit. Taman apa nama? Akasia. Ya aku sebut. Lebih kurang lah macam itu taman dia. Sedap. Akasia. Macam tu lah. Aku tak tahulah. Dia punya A jugalah depan dia. Kau ni kejap aku tengok. Awak tahu apa nama tempat tu? Akasia. Tak baik lah. Dah lah. Aku nak main game. Nanti aku kalah. Sabar jap. Jangan aku tengok. Lah. Tak. Jangan aku tengok jap. Ada berapa lagi? Lagi satu lagi. Sabar. Aku rasa macam tu. Akasia namanya. Dah lah, nanti aku semput. Sekejap Sekejap aku tengok. Sekejap. Lagi satu. Sekejap. Aku rasa betul dah nama taman dia. Tapi aku nak cari lah betul ke tak. Sebab dia jauh sikit. Tak baik lah. Sekejap. Aku cuba tengok. Aku tak ingat. Sekejap aku cari dulu.
Kat mana lah? Aku tak tahu jalan dia kat mana lah. Sekejap aku cuba ikut sini. Ikut mana lah? Sekejap aku lupa nak ikut mana. Aku yang kat sini. Sekejap. Tempat. Dekat sini kot. Sekejap Aku yakin dia dekat sini. Sabar. Aku tak tahulah jalan mana satu. Ikut je. Aku tak ingat jalan. Tapi aku ingat nama tempat tu. Kalau kita cari je ada tak? Adalah. Betul lah. Tapi jalan lain. Kenapa dia jalan lain? Bukanlah. Tapi lebih kurang. Aku tak ingat jalan dia dekat mana. Lalu mana? Aku lupa. Lalu banyak kali dah. Tapi lupa. Pakai makeup. Lupa lah. Ingat balik aku cari dekat Grab ada pun nama tempat tu. Tanya Muhammad je lah, balik sekejap lagi. Rasa akasia ke apa? Akasia lah.
Esok kerja. Esok kerja, yes. Esok kerja, Ahad cuti. Ambil gambar. Dia ada ni Petronas. Dia ada Petronas. Sebelum Petronas, kalau kita daripada sini, sebelum Petronas tu ada masjid baru buat. Masjid besar. Kerja apa? Cepat. Oh, tak ingat loh. Tapi lebih kurang loh. Jalan goyang. Aku kerja ngangkang. Ada masalah? Aku kerja ngangkang, makan tidur, makan tidur, makan tidur. Teruji terpercaya tanpa anjuran dokter. Bukan mutara. Dia huruf A. Kasya. Dia dekat situ kot. Lebih kurang. Nanti aku cari balik. Kasya. Dia C lah. Dia A. Bukan. Dia A. Nanti aku tanya Muhammad lah. Aku lupa lah. Aku tak tahu jalan mana aku pergi. Kenari kan. Apa saya Kasya? Ya, tapi dia ada huruf A. Depan dia A. Dekat dengan Petronas tu. Kasya kat mana? Tapi lebih kurang lah. Dia macam itu. Kasya. Kasya bukanlah. Kasya tu tempat. Apa nama? Kilang. Bukan. Dia bukan. Dia huruf A. Nantilah aku tak ingat lah. Aku penat lah kepala otak nak fikir. Akan saya lama. Boleh lah. Kesas. Balik. Dia kepit suara kok. Aku kena kepit suara. Balik. Aku menang. Ye. Nak makan dah? Kenyang dah aku ni. Kenapa apa? Aku tak tahu. Aku jalan. Jalan ni banyak. Kejap ikut situ, kejap ikut sini. Aku tak tahu kat mana ikutnya. Sama mesem. Buat apa? Cik. Lecik tak? Tadi kau kata kik ke? Tak. Dam dudi dam. Terperi. Apa ni? Aku dah jadi ni dah. Caprice. Terperik. Apa? Damasara. Saya Damasara. Juga Zen. Kalau Elena boleh tangkap dah. Tak, dia ni.
Dia satu lalu dekat satu macam kawasan rumah Cina. Rumah Cina tu dia ni ada banyak lori kat kawasan tu. Dia macam dia bos kot, tak tahulah. Dia ada banyak gila lori. Aku tak ingat lah. Tapi lalu situ memang ada satu rumah besar, ada pagar, ada banyak lori besar-besar dalam tu. Lepas tu, lepas keluar daripada situ, kita belok mana lah, tak tahu. Tapi tak belok lagi kot. Dia ada sebaris ada macam kedai-kedai. Mestilah kan? Semua tempat macam tu. Aku tak ingat lah lalu mana. Menci lah, tak ingat ni. Aku nak cek Mama, nak tanya, tapi bateri dia tinggal 2. Belum sempat balas lagi, dah mati dah handphone dia. Tunggu dia balik je lah. Sekejap mesti balik punya sebab bateri dah habis. Hai. Atan rupanya. Zaz. Terima kasih. Goreng. Terima kasih. Bukan tak nak bagi tahu, memang tak tahu. Tunggu. Kau tunggu. Bateri aku 31. Dah macam cepat sangat pula habis. Berapa jam dah? Sempat lagi kot. Tunggu mak balik nanti aku tanya dia. Aku tak tahu. Tak, ni tak dekat sangat dengan rumah. Ni jauh juga. Agak jauh juga dengan rumah. Ni bukannya betul-betul sebelah ke, taman sebelah ke, tak. Ni memang jauh. Grab pun tak boleh hantar. So memang jauh. Taklah jauh sangat. Naik kereta tak sampai pun setengah jam. Tapi kalau macam dekat Grab tu memang tak hantar lah. Sebab jauh. Dikira jauh lah kat Grab. Jauh. Taklah jauh sangat. Tapi boleh tahan lah. Orang tu tak boleh hantar. Kita kena beli kat sana. Tapi aku tak ingat. Aku ingat kat situ je. Ada satu masjid baru naik besar. Lepas tu depan sikit ada ni, Petronas. Aku tak ingat. Nanti aku ni tunggu mak balik. Walid. Walid. Masalahnya aku tak tahu
daerah ke apa, nama tempat tu aku cakap tak nak lah. Teh Asyam. Just ngantuk. Tak apalah, kau tidur dululah. Nanti dia balik aku tanya. Kalau aku ada bateri lagi, sebab 30 lah bateri, cepat habis. Boleh cepat pula. Terang sangat ke aku buka? Tak terang pun. Kenapa dia cepat habis lah? Lupa tadi bateri ada berapa. Tak teringat pun nak tengok. Yang basah. Nak try lah. Nanti aku tanya dulu. Tapi itu memang ada 2 tempat tu je lah yang sedap pada aku. Suara manja. Sebab bau dia, tak tahu bau apa, bau daun ke apa ke tak. Dia sangat sedap bau dia. Makan apa? Nasi mak pun milih kan. Tapi memang lain daripada lain lah. Aku rasa dia punya ni memang lain. Bakso tak. Sini bakso tak sedap. Bakso tak sedap. Tak tahu, aku tak pernah cuba lagi. Aku pernah cuba sekali tu. Tak sedap. Aku tak boleh tahu. Dengan terlalu masam dia siap campur kan. Dia tak apa, macam bagi kita ambil sendiri. Dia dah siap buatkan semua masam tu. Dia dah siap campur sambal tu dengan cuka. Tu yang jadi masam sangat. Aku tak boleh makan masam-masam. Kita kena tekak. Patutnya benda tu kena pedas-pedas. Yang terlalu masam, pedasnya dah hilang. Nasi mak santan lebih sedap. Ini aku suka jenis yang santan kurang. Tapi sambal dia kena dengan tekak. Hai. Wow, hebatnya aku. 100 tak? 100. Hai. Bawah lengan. Ya. Kenapa tak ada kena air lah? Air aku dalam botol, tak tumpah pun, tak sejuk pun. Kau ketiak aku ah. Cakap lah ketiak. Kenapa? Kau tak jalan? Makasih. Ada ke ketiak? Ketiak Muhammad lah. Syadu. Ketiak Muhammad syadu. Boleh ke bulan?
Geli? Taklah. Mana ada? Kau ni. Kau tu. Tak sabar nak tunggu Mamat balik. Nak ketiak. Nak ketiak. Dia nak balik ni. Nak ketiak. Kau punya tak nak. Kenapa? Mami nak balik ni. Nak ketiak. Kalau pakai macam ni okey? Dalam gambar mesti tak okey. Macam ni. Sini. Dia buat macam petak. Dia tak ni. Kat sini. Belah sini. Dia macam dia tak. Belah sini tak sangat. Belah sini macam petak sangat. Jadi petak dah aku. Aku tak nak jadi petak. Aku anti petak. Macam ni okey. Bila nak lilit tu, nampak tak? Belah sini dia macam okey sikit, belah sini dia macam kurang ke belakang. Macam ni. Pakai bawal je lah. Minum. Tudung sarung aku tak ada. Mana aku campak? Aku rasa basuh kot. Ahmad dah balik. Ahmad dah balik.
Tak nak biar kat sini lah. Macam gini. Macam itu. Buat suara tiba. Aku tengah ngantuk. Adik ni handsome lah adik ni. Apa belakang? Mana satu? Itu punya satu lah. Lampu dah tertutup. Buka satu je lah. Buka seluruh okey lah. Pagi. Hei, Mak! Buang cat tu. Ya.
Dia nampak tak? Tak ada. Tak ada. Alah, aku nak end lah. Aku nak padam makeup lah. Oh, aku tak tanya lagi yang tu. Dia tengah sibuk. Dekat mana? Bye. Terima kasih. Nak tahu tak? Nak tahu tak? Nak tahu ke tak? Hai. Buat lagu. Nak end dah. Aku dah live berapa jam dah. Sekejap. 3 jam dah aku dah live. 3 jam 5 minit. Lama dah. Dia lipat. Babi. Ni bukan dah bersih. Ni ni aku tambah lemak. Aku orang buang lemak ya, aku tambah lemak. Balik dah. Ya, aku tanya jap. Dia tutup pintu jap. Sabar. Kuit lebih ke. Ya. Dia macam aku kan dah kurus. Jadi itulah dia macam macam tu. Asal macam gemuk je. Macam gemuk makan. Makan mana? Makan mana? Makan kat situ. Sikit. Kita pergi keluar kan. Dekat kan ada Petronas tu yang tak boleh nak top up Tashenko tu. Kan sebelah ada masjid kan. Itu nama tempat apa? Akasia kan? Tempat Tashenko tak mana? Mengkuang? Akasia tu apa? Taman. Kat situ lah kan? Alah. Tak. Tak ada beza. Apa tu taman tu? Tak, aku tanya. Dia tanya. Siapa tanya? Ush. Ha. Dia orang tanya. Siapa tanya? Dia orang tanya kat mana nasi lemak makcik tu. Masuk. Hang pergi makan mana gemuk ni? Tarik rambut, tarik. Gerak dulu. Aurat rambut. Okey tak make up ni? Nakok berminyak. Nak apa pakai spray tu? Besok spray tu sampai lagi nampak berminyak. Tak ada barang kan? Tapi tak berminyak lah. Tu tak makan tu. Banyak tak makan. Makanlah sekali. Kat 5. Rambut tak sikat. Naik motor. Ya, macam ni. Besok spray tu lagi lah. Tunggu besok pula. Kau tengok betul muka aku hari ni. Besok aku make up juga. Betul muka aku hari ni. Macam ni. Ni dah berapa jam make up? 3 jam. Ni dah 3 jam make up.
Kakak apa? Sorry kalau. Ni dah 3 jam makeup. Kau tengok muka aku. Besok aku pakai spray baru. Okay, tengok macam mana. Cuba close tau. Tak nak. Kakak dia. Mamat lah. Rock tu rambut. Kan? Itu abang. Abang-abang. Mek panggil. Abang nak makan apa, abang? Abang nak order apa? Abang Mek. Abang. Abang nak order apa? Itu boyfriend. Belum. Sekejap lagi lah. Sabar. Makan je lah apa yang ada. Taman si Akasia. Tadi dia kata apa? Taman apa? Tadi taman apa nama dia? Yang lagi satu? Mengkuang. Dia ikut mana? Lalu mana? Highway boleh, ikut nanti boleh. Ikut tempat yang lalu nak pergi kerja tu ke? Aku tak tahulah. Aku tak ingat. Aku tak ingat. Lupa. Akasia. Mengkuang Den tau, Mengkuang Den. Ha? Mengkuang apa? Mengkuang Den. 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 Bam. Den. Dem. Dem. Mengkuang Den. Dem. Aku kena ban. Mampus. Tak. Tempangan Mengkuang. Ah, Tak. apa? Tempat jogging. Tempat jogging dia kata. Makasih. Tak tahu. Zack lah belanja. Zack belanja. Mana manis? Tadi yang manis kat sini. Ada I guess yang manis. I guess Mon apa nama? Mountain Dew. Mon. Kemek. Mon. Okey tak makeup? Ya, betul-betul. Ha? Ha. Tapi ni pakai spray tu yang hari tu beli tu. Tapi tak tahulah macam tak okey. Yang besok mesti okey. Kot. Ya je, aku suka orang suruh beli. Aku pun dah beli dah. Aku end dulu lah. Cantiknya. Kalau aku pakai contact lens macam ni lah kan, macam. Tapi aku punya warna ni lebih kurang lah. Cerah sikit ke? Macam ni lah lebih kurang. Warna coklat sikit. London. Asal? Tadi kau kata kau nak tahu dekat mana. Aku dah bagi tahu dah.
Lepas tu apa lagi? Macam okey kan? Tak jadi. Apa? Apa yang tak jadi? Coklat. Tak lawa. Sekejap. Takut. Nak tengok tak? Nanti aku post kau tengok mungkin besok kot. Besok malam aku nak live kan aku post. Kalau besok malam aku tak live maknanya aku tak post lagi lah. Tengoklah tengok keadaan. Aku akan post, semua orang boleh tengok. Mesti tak ada orang kecam aku kali ni. Apa dia ni?
kasih. Dah, aku nak end dah. Bye. Terima kasih. Sup. Aku tak masak sup. Aku tak ada sup. Aku tak beli sup. Kenyang. Bye. Makasih tau. Allah, sorry. Makasih.